Saya telah menyertai program Fatigue and Fitness Management program, di mana program ni memberi kita kefahaman berkenaan dengan kepentingan menjaga tidur yang berkualiti. And then saya juga diberi peluang untuk menyertai terapi untuk somatik terapi, dan saya telah menjalani somatik terapi pada hari ini, dan saya dapati memang different tu memang terasa sangatlah sebelum dan selepas menjalani somatik terapi tersebut. Dan saya sarankanlah untuk kita join this kind of program, di mana it will help increase your lifestyle. Thank you. Macam tu, okay? Hi, my name is Yoshi daripada Bintulu Port Authority. So I think this is the second day lah kita mengikuti khusus fatigue and fitness risk management ni. So far so good because actually pengurusan tidur ni adalah satu elemen penting yang ditekankan dalam kursus ini, adalah satu perkara yang nampak mudah tapi penting. Jadi saya dapat rasakan bahawa sesiapa yang menghadiri kursus ini dapat menguruskan masa tidur dia dengan lebih baik dan mengelakkan kelesuan ketika bekerja lah. So far apa yang saya dapat dalam tempoh 2 hari ini banyak sangat membantu lah, especially dari segi pengurusan keletihan, kelesuan, dan juga menguruskan masa tidur saya supaya boleh memberikan produktiviti yang lebih baik, yang terbaik ketika bekerja. Selepas khusus ni hari kedua lah, memang banyak positif life. Mungkin siapa yang belum attend di khusus, better attend lah, sebab banyak sangat input-input yang positif yang boleh kita pelajari. Dan khusus ni senang je, kalau tak faham tanya je dengan tenaga pengajar, dia akan bagi tahu kita dari A to Z. Terima kasih. Program hari ini okey tak? Okey.